Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Perdana Menteri, yang diambilkan bapak saya nak ambilkan dua orang dia. Pak Dr. Menteri sebagai ketuanya, bapak saya, Cikgu Rahmi dan isteri, saudara saya, Cikgu Ismail, Ustaz, Saudara dan guru-guru kanan serta cikgu-cikgunya, sahabat saya bekas mantan berusaha sekolah Tempatan Pasaka, saudara saya Haji Rosmi Abdullah, PJK PIPG, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya akan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini kita masih sihat dan diberi dalam keadaan yang sentiasa sihat. Dan tidak lupa juga sahabat saya Tuan Adidas Ibrahim yang merupakan IPK yang telah banyak menyumbangkan tenaga kepada PIPG kita, terutama dari mendapatkan sumbangan daripada wifi dan sebagainya. Dan tidak lupa kepada bekas mantan penduduk kanan kita, Puan Osma yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita masih sihat. Ibu suami isteri pun masih sihat. Bila masuk pagar tadi, saya tengok pakai baju Melayu dengan samping tu, saya pun tanyalah Cikgu Mazlan, jemput tak guru dia ni? Cikgu Mazlan kita jemput. Saya bimbang, bila orang lelaki pakai baju gumbat ni, dia rasa ke aura hati mari. Dan Cikgu sendiri dah pakai cikgu dia. Cikgu ni dia terlepas tangan pegang seorang tanya. Sebab kita orang lelaki ni, bila pakai baju Melayu ni, dia mari cikgu dia. Mari rasa masa muda pula. Bila sudut sallallahu alaihi wasallam tu kita tu. Takut bulan sekali. Baik, itu jelas pertama. Yang kedua, saya kecil hati juga pengacara majlis sebut tadi. Patuh tak sudah atau pergi dalam tak sudah. Kalau ada lesung tiada alunya tak sudah. So tak sebut. Kalau ada alu tak ada lesung, kena sebut juga. Maksud dia dua perlu di antara sama lain tu. Nah, perlu dengan lesung dengan alu ni perlu. Kalau ada lesung tak ada alu tak boleh sebut sambal. Kalau ada alu tak ada lesung juga tak boleh pakai sambal. Kena sebut dulu, jangan tinggal. Kalau ada lesung, ada alu kena ada lesung. Kalau ada lesung perlu ada alu. Okey? Baik. Kalau yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rahim yang telah banyak menyumbangkan tenaganya kepada Sekolah Kebangsaan Pasiaka, di mana Cikgu Rahim 2 kali mari Sekolah Pasiaka. Yang pertama semasa saya menjadi penuh kanam koko. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, para guru semua, Cikgu Rahim merupakan seorang aktif daripada sekolah rendah lagi. Tapi Cikgu Rahim tak ingat masa sekolah rendah pula penuh main bola lawan masyarakat dengan darah. Cikgu Rahim merupakan budak yang payah nak lepas. Dia dua beradik ni Loh dengan ni Day. Ni kali saya. Ni Pak. Dua beradik ni main bola belakang sekolah rendah. Kalau siapa kat dia pakai tanpa rasa makro. Cikgu Rahim merupakan orang yang aktif daripada kecil lagi, merupakan pemain bola sepak yang terkenal dari Sydney masa muda. Tapi dia nasib tak baik satu hari main bola tu dia terjatuh, terjatuh kepada dia tergatuk ke tanah belah belakang. Menyebabkan 2-3 hari kat Cikgu Rahim masuk buat dan menyebabkan dia rasa kadang-kadang tu tak berapa ingat kadang-kadang contohnya pada satu hari itu masa bersama saya tu jadi gurauan. Bila anak balik sekolah tak pergi atas pada kereta balik sampai rumah beg anak tu masuk atas balik kereta. Dia tu cerita dulu. Tapi kali yang kedua Cikgu Rahim datang lagi ke Sekolah Kebangsaan Pasiaka sebagai penekanan, di mana dilantik sebagai penekanan pentakdiran semasa Cikgu Rosmi yang ada bersama kita hari ini juga telah banyak menyumbangkan jasanya dari segi pengurusan desa dan sebagainya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan oleh Cikgu Rahim kepada kita warga pendidik Sekolah Kebangsaan Pasiaka. Yang kedua, tidak lupa saya berpesan kepada Cikgu Rahim
bahawa bila kita pencen, jangan pencen segala-galanya. Sebab kesihatan lebih dari segala-galanya. Saya bukan sihat sangat, tapi bersyukur kepada Allah SWT. Kerana ini pun kalau kata di rumah ini kita gotong royong nama abadi boleh saya lagi berlari dan naik bukit selamat lagi. Ya? Kita pantang dicabar kalau di luar ni. Dan saya minta kepada jikawan juga, jika ditawarkan apa-apa jawatan untuk jawatan sukarela, jangan kita cepat menarik diri kata tak boleh sibuk. Dengan kita sebut sibuk ni, kita akan jadi layu, hilang ingatan dan sebagainya. Jadi kalau apa-apa aktiviti di kampung kita atau komuniti kita tawar pada kita terima dengan rasa ikhlas dan terbuka, dan kita laksanakan dengan baik. InsyaAllah Tuhan sentiasa memberi rahmat kepada kita apabila kita membantu orang lain. Jangan kata kawan tak cakap dah weh macam ni, jangan sekali-sekali sebut tak cakap dia ni. Jangan sekali-kali sebut tak cakap ni sebab dia akan nunggu mulut. Walaupun datang akan nunggu mulut. Sebab saya sering juga hari ni pun alhamdulillah lah. Kita boleh ikuti segala aktiviti yang termampu oleh kita takat umur kita. Kalau kita nak Guru Kinabalu, Guru Himalaya dah kita dua ni. Tapi sekurang-kurangnya naik Bukit Masih tak apa dah. Ataupun naik Bukit Pusat Tinggi. Kalau tak boleh kat nak ke Pusat Tinggi nanti naik Pusat Tinggi. Bukit Tinggi. Pusat Tinggi tadi. Jadi saya minta kepada Ibrahim, janganlah apabila kita peceng segala-galanya. Jangan lupa sahabat-sahabat anda kita di sekolah kepasang masyarakat. Sebab tu saya ini bila Musuh Agung PBG rasa dalam hati tu nak tak cakap dah kita ni jadi kursi PBG ni. Tapi fikir kalau tidak jadi kursi, mungkin kita tidak akan pijak di sekolah kita pernah bertugas. Ataupun sekolah ni lah tempat kita belajar sepada ilmu, kenal dunia dan sebagainya. Jadi kepada Cikgu Rahim, saya doakan bersama-samanya sentiasa diberi rahmat dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa gembira. Kita jangan fikir saya banyak dan kita senang juga ini. Kesihatan lebih penting dari segala-galanya. Dan saya minta lepas ini makan kita boleh ingat dulu. Makan kita kena jaga. Kalau mula kita makan nasi 3 pinggan, bila pecah ni kita makan setakat kenyang sahaja. Jangan nak teruk-teruk. Jangan nak teruk-teruk. Bila teruk ni mungkin kita akan letih dan sebagainya. Dan paling akhir sekali saya merayu kepada Ibrahim sekali-sekala tengoklah sekolah pasar ini, di mana di situlah tempat yang kita menyumbangkan tenaga, dan di sebelah tempat kita ada buah yang kita sentiasa bermanja dengan kita. Jadi dan kepada semua warga pendidik sekolah masyarakat, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas penaklulah yang telah tuan-tuan berikan untuk menjayakan majlis hari ini. Masa musyawarah PJK PIB ni, Cikgu Mazlan ni tak pergi mana di sebuah pada perlokanan. Minta sumbangan PIBG untuk mengadakan berbagai-bagai perkara. Tapi saya rasa patut kita hargai jasa cikgu ini. Maka saya dengan hati terbuka meneruskan sumbangan yang sepatutnya untuk diberikan oleh warga pendidik masyarakat untuk menaikkan ilmu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf seandainya semasa menghitung sini ada tersalah kata, terkasar bahasa, terlajuk lebih lanjut pada lagi yang bersama dengan saya. Sebab saya ni mulut lembek sangat. Jadi kita rasa bersama ya. Bila cikgu hijau tu, saya tersungguh ni. Tak lama dah kita nak baca ni. Tapi cikgu hijau nak baca ni jadi sahabat kita. Adik besar tu, dia buka cawangan selagi. Cikgu besar kita, bila nak baca sama saya boleh buka cawangan. Cawangan baru. Maknanya cikgu ni pun sini boleh buka cawangan baru ni. Lalu ni ada dukung, ada sengit, ada pelari, ada peso biasa tahun ni. Satu hari sibuk di pasar orang baru pesan, saya pun pakai baru pesan. Pakai jual baru pesan, dia guna kita tengok. Ini tak ada bawa cucu, tapi orang ni bagus. Kita ni bawa sama, pak orang. Lepas, orang kena balik kena jual baru pesan tu. Muni mulut lembek. Muni mulut lembek kata tuan ini menjual itu. Jadi kita jangan tersalah untuk cawangan.
Sebab tunggu anak di sekolah rendah ni bila kita keceng perkara yang mak penat. Saya pernah alami ya. Orang dia sedar kata saya, hari-hari kita kena ambil cuti. Cuti nombor berapa ni? Sehari kita diam lagi kira. Yang kedua kita diam lagi, yang ketiga yang menibodoh. Kalau cuti kita tak cara dah. Ni baru anak bosu. Janganlah kita tarik beban. Tiada beban batu di balah lagi. Bukan deki ni. Tapi kalau rasa mampu, kena tak apa. Dan pada akhir sekali kepada IDKP yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan memberi kerjasama kepada saya dalam menjalankan apa-apa tugas masyarakat. Dan yang pada sekali kepada para ibu bapa yang telah banyak menyumbang bakti kepada segala aktiviti masyarakat semasa saya menjadi wanita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Osman juga. Jangan lupa, marilah sama-sama kita tidak dulu menyambut berkah mantan usaha kita. Dan pada akhir sekali saya rasa tak hidup kalau kita tak patuh. Kalau kita tak patuh lah. Saya ada patuh tapi tak tahu yang patuhnya. Bunyi gini patuh. Daun sirih pokok keladi, pokok kelata dunia menjual. Terima kasih sekalung budi atas jasa sumbangan Ibu Tuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Adnan bin Said, YDP PIBG SK Kasih Asal di atas ucapan sebentar tadi.